dalil berbaku. Dah dalil. Ya, dalil ni yang singkat dan cok mentong. Yang mana di bawatannya hai tunggu Ali Umar. Ya, Umar radhiyallahu anhu apa? Ya, ban karena Umarnya hai tunggu memang gadadat hingga toklah Ali ni buat kuburan. Iban ni kendali. Ya Allah, ilun guna kalang kehebatan Ali, kehebatan Umar di alam kubur. Baik dalam dunia mentang hebat Umar. Ya, di doa Ali di atas kubur, di atas kuburan. Ya, hingga doa daripada Ali pun Allah Subhanahu Wa Taala kekabulkan. Diterima oleh Allah. Bukalah hijab ni ba Ali. Gekalan Umar dalam kubur, toklah malaikat. Tengok teruk malaikat bertanya oleh malaikat Pak Umar. Ya Umar, so iaitu adalah Tuhan kata. Jawab dia Umar. Nyo. Ditanya oleh malaikat Pak Umar. Ya Umar, so adalah sahabat kata. Ya, so adalah Al-Quran kata. Ya, jawablah oleh Umar. Hai malaikat, yang kata pegah bunuh hai malaikat, nyan ubena perkatangkah, nyam mandum sajan lut. Nyamban kehebatan Umar. Yang kena pegah apa? Yang kena pegah bahawa dalil berbakubu itu ada. Di mana dalilnya? Daripada Ali radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagianya, kita akan tabahas sebuah permasalahan, iaitu tentang Maulid Nabi. Ya, ban. Bakal jemunan. Karena ada segolongan daripada Wahabi mengatakan bahawa Maulid Nabi ini adalah bid'ah. Akan tetapi, ya, melaksanakan kelahiran daripada ulama daripada Wahabi, maksudnya memperingati, ya, memperingati iaitu kelahiran daripada ulama daripada Wahabi itu tidak bid'ah. Ya, akan tetapi melaksanakan Maulid Nabi nyam bid'ah, itu lempaknya hai tunggu. Ya, jadi nak bukti je tunggu tentang hal tersebut, nak bukti hai tunggu. Nalun temu dalam sebuah kitab karangan ulama Wahabi bahawa inan dikun hai tunggu boleh melaksanakan iaitu ataupun boleh memperingati fardun. Makna fardunnya hai tunggu ulama Wahabi. Ya, makna dia tak peringati iaitu ulama Wahabi. Betul. Mati ulama Wahabi bah tok je nyan tak peringati. Ya, ban hai tunggu. Nyan dikenal Wahabi boleh. Akan tetapi la yadudu istifalun. Makna dia tidak boleh memperingati Maulid Nabi. Bahkan karena Maulid Nabi tersebut dikenal para Wahabi bid'ah. Dan hai tunggu nyam patal-tatal. Maka oleh karena itu kami beri judul pada hari yang berbahagianya adalah Membongkar Kebodohan daripada Wahabi. Trok bak maulid Nabi ka bid'ah. Trok bak peringati urang lahir ulama Wahabi nyanjut. Oh dah cek hai tunggu peringati tu urang lahir Nabi ngan hanajid. Lagi bang kutak Wahabi pada utak dua bawah je, utak bawah utak ada. Nyai fikir ngotak ada, utak bawah kena yang memek lain luar nyapap mah. Tokor dah. Ban. Yan. Nak bukti hai tunggu, nak long temu sebuah video. Videonya adalah yang diperingati oleh kaum-kaum Wahabi. Yang mana videonya dari Arab Saudi, nanti akan kamu tayang video dalam videonya. Ya, ban hai tunggunya. Tamuju as-sutur li dhikr ibn Baz wa ya'nu ala hamati al-harf nur
ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور. Kawan-kawan, jadi ada empat dalil cuma boleh memperingati Maulid. Nah dalil hai dungku. Cina kalan dalam surat Al-Maidah ayat hana tinggal le ayat dungku bahwa inan disuruhkan oleh Allah, geyu oleh Allah, you peringati, you bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad, dengan kedatangan Nabi Muhammad. Inan mendongkan menunjukkan bahwa Allah mendong geyu you peringati Maulid. Bahkan gedanya hai dungku drok ahli sunnah wal jamaahnya hanya ada peringati Maulid. Apakah Maulid itu bid'ah? Tidak bid'ah Maulid itu. Dungku ni dalil lagu bahwa Maulid itu bid'ah. Dah dalil di pegah duanya. Nambat kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Tapi bantablah makna kullu bid'ati dhalalah wa taikun makna kullu inan dungku terbagi kepada dua. Ada kullu khas, ada kullu am. Akan tetapi Maulid Nabi itu bukan bermakna kullu khas, tapi kullu am. Wa taikun kullu am, tidak semuanya itulah bid'ah. Menyata cecek, menyata cok yang memandung bid'ah hai dungku. Sungguhlah bahawa dah tunggu tak pakai topi yang model topi Rimungnya bid'ah. Pakai bid'ah karena hana semata Nabi. Tak pakai tilup nyampi bid'ah. Pakai bid'ah karena hana semata Nabi. Ya, ban hai tunggu. Bangkai menan. Ya, tetapi makna daripada kullun itu khas, terkhusus di mana letaknya bid'ah. Bukan semuanya letaknya bid'ah. Hai tunggu puan. Selanjutnya tentang adalah berbakubu yang juga dikatakan oleh Wahabi bahawa itu bid'ah. Padahal nak dalil berbakubu. Dah dalil. Ya, dalil ni yang singkat dan cok mentong. Yang mana dibawatannya hai tunggu Ali Umar. Ya, Umar radhiyallahu anhu apa? Ya, kerana Umarnya hai tunggu memang gadadat hingga toklah Ali ni buat kuburan. Dibandingkan Ali. Ya Allah, ilun guna kalam kehebatan Ali, kehebatan Umar di alam kubur. Baik dalam dunia mentang hebat Umar. Ya, di doa Ali di atas kuburan. Ya, hingga doa daripada Ali pun Allah Subhanahu wa taala kekabulkan. Diterima oleh Allah. Bukalah hijab ni ba Ali. Gekalan Umar dalam kubur, toklah malaikat. Tengok teruk malaikat ketanya oleh malaikat Pak Umar. Ya Umar, so iaitu adalah Tuhan kata. Jawab dia Umar. Nyo. Ditanya oleh malaikat Pak Umar. Ya Umar, so adalah sahabat kata. Ya, so adalah Al-Quran kata. Ya, jawablah oleh Umar. Hai malaikat, yang kata pegah bunuh hai malaikat, nyan ubena perkataan nyan mandum sajan lut. Nyamban kehebatan Umar. Yang kena pegah apa? Yang kena pegah bahawa dalil berbakubu itu ada. Di mana dalilnya? Daripada Ali radhiyallahu anhu. Dan dalil yang lain Najid ai tunggu. Contoh, Rasulullah juga pernah adalah baca sabau ayat di atas kubu. Dalil yang lain. Sedangkan Wahabi memponis bahawa dalil bahawa berbak kubur itu tidak ada. Itu salah dalil tersebut. Yang kedua, yang mana yang dalil bahawa tentang bahawa kameng dipegah hana najis. Nyo juga sangat fatal hai tungku. Dipegah oleh kaum Wahabi bahawa kameng dan kamengnya hana najis dipegah. Dengan dasar dalil Rasulullah SAW pernah bersembayang datu kameng. Nyan perkataannya nekubui. Nyan kenyang fitnah bagi katanya wahai dengku. Sebenarnya Rasulullah SAW bukan disembayang datu kameng hai pengobui. Akan tetapi Rasulullah gelang lon jika amtala datu nyan. Bukan disembayang datu kameng. Betul lagi kun Imam Radali. Gujaklah Imam Radali ketakwil makna daripada itu. Berketakwil. Gujak tikam tala gelang hai dengku. Bukan maknanya gitu semayang dari kameng.
bekas Rasulullah di kameng. Apa bangai. Nyan tumpu dalil daripada Wahabi. Itu bid'ah. Pegang hadis di balik-balik hadis. Yang hadis yang kuat diperlemah, hadis yang lemah diperkuat. Itu Wahabi. Pula masalah maulud ayat juga nak. Masalah maulud juga pegang bid'ah, memperingati iaitu urang lahir Wahabi nyan jeut, nyan salah. Itu sangat fatal. Ya, Bandung. Mudah-mudahan dengan dalil yang tabah tentang maulid nabinya, kaum-kaum Wahabi mengerti bahawa maulid nabinya adalah hukum Yesus, sunnah hukum bid'ah. Nah, dalil tunggu tentang maulud nabi. Mudah-mudahan ia bermanfaat khususnya bagi ulun tuan, umumnya bagi kita yang memandu. Hadalallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.